Ramai ingat beli emas untuk cepat kaya. Sebenarnya itu silap. Fungsi sebenar emas bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk melindungi nilai harta kita. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Emas dah digunakan sebagai penyimpan nilai sejak ribuan tahun. Nilainya lebih stabil berbanding wang kertas yang semakin susut akibat inflasi. Sebab itu ramai orang kaya dan bank pusat pun simpan emas. Cuba tengok hari ini, harga barang semakin mahal, tetapi nilai duit kita semakin berkurang. Simpan duit dalam akaun belum tentu mampu kekalkan kuasa beli kita pada masa akan datang. Sebab itu, emas sesuai dijadikan simpanan jangka panjang. Dana kecemasan, dana pendidikan anak-anak dan persediaan persaraan. Bila perlukan duit, emas juga mudah dijual ataupun digadai. Jangan tunggu bila harga emas makin tinggi baru nak bermula. Yang penting bukan tunggu harga murah, tetapi mula menyimpan seawal mungkin. Okay, baik tuan-tuan, yang mana nak mulakan simpan emas dengan Public Gold, tuan-tuan boleh refer pin video saya untuk saya bantu anda sebaik. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di video seterusnya.